Tak nak jalan tadi. Aduh. Dah tak nak jalan. Anak pun cakap, "Mak macam mana?" Dah bincang dulu. Saya kalau apa-apa semua panggil anak bincang. Apa urusan pun akan guna anak juga. Nasib baik jumpa David. Okey lah. Macam tu Tuhan lah tolong juga. Okey, baik Kak. Baik, terima kasih sama baik. Guys, sekarang mau keluar pergi ke Kedah, Kulim hari ni. 1 jam. Sini pergi 1 jam. Pergi kat Kulim. Okey, dah sampai Kulim dah Kak kan? Ya, Kulim. So Kak ni berapa dapat? Kak pinjam berapa dengan saya? 1.5. Dapat? Bersih tak? Bersih. RM1,500. Nah Kak ni RM1,500 habis. So kakak nampak TikTok saya dengan real punya nama muka sama tak? Betul. Ya. So akak bila hantar dokumen tadi? Tadi sekejap tengah hari, sekarang dah sampai. Tengah hari. So dekat 2 jam macam tu kan? Sekejap, betul. So terus datang sini Kedah jumpa. So akak punya pinjaman pun dapat bersih kan? Ya. So guys, bawah tu beg biru nak apply tu cari saya. Saya akan datang. Tak tipu kan Kak? Tak, betul. Real punya kan? Ya. Okay guys.